inisiatif yang kita sama-sama laksanakan ada kesan yang baik kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kita telah meletakkan 3 matlamat utama, iaitu untuk menaikkan shilling ekonomi negara. Yang kedua, kita nak menaikkan lantai kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga adalah untuk memperkukuh tata kelola. Untuk platform MyRMK, memang kita ada integrasi antara inisiatif sistem lain seperti My Project dan juga My Belanjawan, yang mana selepas ini insya-Allah pihak kerajaan dapat melihat pelaksanaan secara lebih menyeluruh, lebih telus dan lebih responsif. Saya yakin bahawa dengan adanya disiplin kita, dengan ada juga fokus kepada pelaksanaan yang begitu tinggi, kecakapan kita dalam memantau dengan secara rapi melalui sistem dan juga pastikan perkara itu berlaku di padang, serta keberanian kita untuk membuat intervensi pada masa yang tepat, insya-Allah kita mampu untuk memastikan RMK ke-13 benar-benar menjadi pemacu perubahan kepada negara. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan mesyuarat IAPG Perdana dan peluncuran sistem MyRMK ke-13.